Bayangkan, seorang raja meninggalkan istana hanya kerana satu ayat. Apa ayat itu? Pada suatu malam yang sunyi, Raja Ibrahim bin Adham sedang tidur nyenyak di istananya yang mewah. Tiba-tiba, bunyi hentakan kuat di atas bumbung istana mengejutkannya. Raja bangun dengan marah. Siapa di atas sana? Satu suara menjawab dengan tenang. Aku sedang mencari untaku yang hilang. Raja berteriak. Celaka, mana mungkin unta dicari di atas bumbung istana? Suara itu membalas perlahan. Dan mana mungkin engkau mencari Allah di atas singgasana dan kemewahan? Kata-kata itu menggoncang hati raja. Malam itu, Ibrahim bin Adham tidak dapat tidur. Kata-kata itu berulang-ulang di fikirannya. Beberapa hari kemudian, ketika berburu bersama pengawal, beliau terdengar suara dari langit. Wahai Ibrahim, bukan ini tujuan engkau diciptakan. Tangan raja menggigil, hatinya bergetar. Beliau turun dari kudanya, menanggalkan mahkota dan meninggalkan istana tanpa menoleh ke belakang. Ibrahim bin Adham memilih hidup sebagai hamba Allah, bukan raja dunia. Beliau berkata, aku tinggalkan dunia kerana aku dapati ia terlalu sempit untuk hatiku yang ingin mengenal Allah. Dan dari situlah lahir seorang wali besar yang namanya dikenang bukan kerana kerajaan, tetapi kerana ketakwaannya. Tauladan yang menyentuh hati. Satu, kadang-kadang satu ayat sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup. Dua, dunia boleh membuat kita selesa, tetapi tidak pernah memberi ketenangan sejati. Tiga, kedudukan bukan tanda dekat dengan Allah. Ketaatanlah ukurannya. Empat, orang paling kaya ialah yang hatinya bebas dari dunia. 5. Allah boleh memanggil sesiapa sahaja walau di puncak kekuasaan.